Satu lagi hidden gem dekat dalam kampung, jauh daripada bandar, tepi jalan. Dekat sini malam-malam special dia pasta-pasta. Tapi itulah, semua makan dalam kertas macam ni. Kenalah dengan nama dia, pasta kertas. Pasta dia banyak sangat pilihan. Saya pun pertama kali jumpa kedai ni. Memang betul dia jauh sikit daripada bandar. Betul-betul tepi lereng bukit je dia berniaga. Tapi siapa sangka tempat yang macam ini pun ramai orang malam-malam. Tapi dia bukan semata-mata pasta lah dia jual dekat sini. Nasi lemak pun ada juga, sate pun ada juga, dessert pun ada juga dekat sini. Tuan kedai dia orang kita. Tu dia. So kalau datang makan malam dekat sini, jangan lupa try dia punya pasta-pasta. Yang tak makan pasta tu makan dia punya nasi lemak. Dia bagi tahu hari tu dia start berniaga daripada pukul 6.30 petang sampailah malam. Dia bagi tahu lepas maghrib, lepas isyak, memang itu waktu puncak orang ramai. So kalau kau nak tenang-tenang, kau datanglah pukul 6.30. 6 suku kau dah terpacak dekat situ nunggu. Sate dia jangan sesekali tinggal, kena order juga. Yang minat kopi sesuai dekat sini juga, macam-macam jenis pilihan. Satu lagi, kau nak makan kek ataupun dessert dekat sini banyak. Tapi dia jual dah siap slice. Nama dia pasta kertas dekat Durian Tunggal. Semoga dia jaga servis dia, InsyaAllah. Okay, bye.